hari, terdapat seorang gadis remaja yang bernama Elara. Elara sangat obses dengan dunia dinosaur dan juga fosil purba. Malangnya minat Elara terhadap dinosaur diremehkan oleh rakan-rakannya. Bagi mereka, minat Elara terhadap perkara yang sudah pupus adalah perkara yang melucukan. Pada suatu malam, Elara membaca buku di meja belajarnya. Lalu, Elara ternampak satu jalur cahaya terang membelahi ruang angkasa. Ia adalah sebuah asteroid yang terhempas dan menuju ke hutan berdekatan dengan rumah Elara. Rasa ingin tahu membuat-buat di dalam diri Elara. Lalu, Elara pergi ke hutan untuk menyiasat apakah benda yang jatuh tadi. Di tengah-tengah kawasan hempasan, Elara terkejut kerana terdapat sebiji telur yang bersinar. Telur itu sangat aneh. Ia tidak rapuh. Sebaliknya, kelihatan seperti besi yang keras. Lalu, Elara nekat untuk menyentuh telur tersebut. Semasa Elara menyentuh permukaan telur besi itu, satu tenaga hangat yang mengalir ke dalam badannya. Elara mendapat dua kuasa purba, iaitu kuasa Ankylosaurus dan kuasa Troodon. Di sekolah Elara, kes buli semakin meningkat dari semasa ke semasa. Selain daripada kes buli, masalah pembelajaran juga sering berlaku di sekolahnya. Dengan kuasa yang Elara miliki, dia mampu untuk menyelesaikan semua masalah yang ada di sekolahnya. Lalu, Elara menjalankan tugasnya dengan penuh bertanggungjawab. Kemudian, Elara menggunakan kuasa Ankylosaurus untuk menyekat gerakan si pembuli daripada menyakiti mangsa. Aura Ankylosaurus ini juga memancarkan tenaga kedamaian. Seterusnya, Elara membantu rakannya yang mempunyai masalah dengan pembelajaran. Dengan menggunakan kuasa Troodon, Elara mampu melihat cara terbaik untuk membantu rakan-rakannya. Pengajarannya, kita hendaklah memanfaatkan kelebihan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki untuk memberi manfaat kepada orang lain serta mewujudkan persekitaran sekolah yang aman, selamat dan sejahtera. Bak kata pepatah, buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali.